Assalamualaikum guys, welcome back to Ada Channel. Guys, dah lama dah kita tak unboxing Hot Wheels. So hari ni aku nak unboxing Hot Wheels yang seakan-akan dengan Hot Wheels ni, Tesla Cybertruck. Ni Tesla Cybertruck tau. Tapi yang ini kereta dia macam Tesla Cybertruck dan keluaran 2025. Kes terakhir kalau tak silap aku. Ni dia Polestar TRX. Kau boleh nampak ni macam kereta Tesla kan. Ni keluaran 2025. Nampak kat sini. Okay, jom kita nak unboxing. Terkoyak je lah. Kereta ni kereta fantasi tau. Bismillah. Wah. Dah lama rasa tak koyak benda ni. Alright. Jom. Okay guys, ni dia punya side tepi. Side tepi dia macam ni. Okay, ni atas dia macam ni. Depan dia macam ini. Nampak dia belakang ni ada surfing board. Ada dua surfing board. Yang ini casting bila ni? Dia tak cakap ke casting bila? Dia tak cakap lah guys. Casting bila? Ni belakang dia. Kalau korang boleh nampak belakang dia. Okay. Sama kan, macam lebih kurang lah sama bentuk. Bentuk dia sama dengan Tesla Cybertruck. Jenis macam ni. Belakang dia kosong macam tu kan. Tayar dia pun guna tayar sama. Tayarnya sama. Cuma kereta ni dia pendek sikit kan. Tesla kan dia lebar sikit. Dia panjang. Ni dia pendek sikit. Dia beradik. Cantik tak? Dia punya atas ni boleh buka ke? Oh, tak boleh. Alah, dia tak beritahu lah casting berapa guys. Casting bila yang macam ni? Casting 2020. Boleh nampak ni, casting 2020 Tesla. Ok, so itu je lah. Kita nak unboxing ni je, Polestar TRX. Alright, so kita jumpa lagi next video. Korang nak aku unboxing kereta apa lagi? Cuba komen kat bawah. Kalau aku ada kereta tu lah. Kalau aku ada kereta tu, aku boleh unboxing lah. Alright, bye. Assalamualaikum.